Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Terengganu 204 kertas 1 soalan 5. So tajuk dia ada pengambilan. So Raja menunjukkan sebagai lengkung lah bagi X dan GY dari Y ni ke ni. So ruas rantau A ialah ni, ruas rantau B ialah ni. Diminta kami cari ni. Okay. So kami tulis ini. Okay. So sini kami boleh guna salah satu sifat kamera tentulah. So kami pecahkan dia jadi macam ni. Okay. So this one is 2 and 5 lah. 2. So ini masih sama. Okay. So bahagian sini adalah yang mana? Ada sini kan. So dia cakap luas dia ni adalah 4. So kami tuliskan dia dengan 4 lah. Okay. So untuk yang ini dia adalah yang sini pula. Okay. So dia cakap luas dia ada 10. Tapi sini kami gantikan dengan nilai berapa sini? Kami ganti dengan negatif 10 lah. Kenapa? Sebab ini dia guna adalah luas. Luas dia ada 10 punya. Luas dia sentiasa positif. Tapi kami perlu tahu ini dia adalah kami darab Y kan. Tapi kawasan ini dia berada di kiri paksi Y. Kiri paksi Y. So sepatutnya nilai kamiran dia adalah negatif. So sini kami ganti dengan negatif 10 lah. So O negatif 6. B tu. Diberi X bagi ungkapan ni kami dapat GX. Dia minta kami cari ni. Okay. So sama jugalah. Kami salin balik soalan dulu. Okay. So sini kami guna juga salah satu sifat kamiran tentu. Kami pecahkan mereka lah. So kami jadikan macam ni. Okay. Okay. So sini biasalah X cube per 3 2 0. Okay yang ini. So ini kami beza ni kami dapat 5. So kalau kami ni kami dapat balik ni. Okay. So this one is X square per X plus 5. So this one 2 and 0. Okay. So sini langkah ganti lah. Kamu mesti mau tulis lah. So sini saya tak tulis lah. So 8 per 3 tolak sifar tambah 4 per 7 tolak sifar. So overall 68 per 21.